dalam kajian psikologi, penyumbang pada orang hilang sabar adalah sebabkan teknologi. Itu menjadi salah satu faktor penyumbang, tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, dulu zaman dulu, saya ingat kita ni semua, saya ingat Gen X, Gen Y, tak ada Gen Z kot, ada Gen Z ke sini? Tuan-tuan, ingat tak dulu, sebab kenapa saya kata tak ada Gen Z? Sebab Gen Z tak lalu apa yang saya nak sebut ni. Kita pernah lalui satu fasa yang kita okey je untuk bersabar. Contoh, ingat tak kita nak sampaikan message kepada orang, nak send message. So kita okey pakai surat, betul tak? Dan kita tahu surat tu memang takkan sampai hari yang sama pun. Dan nak reply tu pun tunggu masa pula, dia nak cari bedak lagi. Kan? Dia nak tulis tak jadi, tulis balik lagi kan. So tuan-tuan, kita okey nak tunggu seminggu dua untuk surat tu dibalas semula. Kita okey. Ingat tak tuan-tuan, dulu masa kita nak communicate dengan seseorang, kita okey untuk beratur kat public phone, dan bila sampai kat turn kita okey untuk pegang ganggang tu sambil tangan cocok kat bintang dan hashtag tu. Supaya Shirin tak jatuh cepat, kan tuan-tuan? Kita pernah lalui fasa tu. Kita okey untuk menunggu, tuan-tuan. Kita okey. Kita pernah lalui, tuan-tuan, fasa di mana tak ada lagi transportation yang laju macam hari ni. Tapi tuan-tuan, teknologi memudahkan banyak urusan kita. Tapi somehow dia ada side effect dia. Side effect ni adalah kita mula hilang sabar. Tuan-tuan, dulu mana ada grab food apa semua ni, tak ada, tuan-tuan. Masak sendiri ataupun pergi kedai pun tunggu. Tuan-tuan, ini hari, ini jam, tuan-tuan, ni grab food kadang-kadang lambat, kadang-kadang panda food kadang lambat, tuan-tuan kan. Dia punya mengamuk macam dah tak ada hari esok, tuan-tuan. Tuan-tuan, dulu kita boleh sabar apa? Tuan-tuan ingat tak dulu kita nak jumpa kawan-kawan, kita tak payah ada WhatsApp group banyak pun, tahu-tahu pukul 5 semua dah dekat padang dah. Kita appreciate moment tu, kan? Kita hargai setiap saat tu sebab kita dah ada satu habit untuk kita menikmati setiap masa itu. Dan kita okey untuk bersabar tu. Tapi tekanan daripada teknologi menyebabkan kita dah mula hilang sabar, dan Gen Z lahir pada zaman itu. Dia dah semua nak cepat.